Mula-mula memang kita nak beli mesin urut, tapi bajet tu tak adalah besar kan. So kita pergi tengok dulu mesin urut kat bawah apa semua. Jadi kita orang jalan kat sini, lepas tu tiba-tiba nampak Serajem. Lepas tu dia orang suruh masuk, kita masuk je lah, kita nak try. Kita agak-agak juga. Bayangan kita mesin urut tu mesti duduk kan. Tengok buat terbaring ni semua kan. Jadi kita macam curious. Betul ke ni kan. Jadi kita better kita cuba. Abang tu okey kan. Sebab abang dia kerja angkat berat. Jadi kaki dia selalu sakit. Bawa kenderaan pun sakit. Lepas tu saya pula ada tekanan darah rendah. Jadi kalau boleh nak try produk yang boleh bantu kedua-dua. Kedua-dua. Sebelum kenal Serajem dulu, macam mana sebenarnya akak punya condition? Teruk juga. Sebab hari-hari rasa pening kepala, tak boleh bangun, asyik terbaring je. Macam orang dah tak nak hidup lah. Macam, yelah asyik terbaring. Kalau akak buat kerja aktif sikit, dia jadi macam mana? Sakit, tak boleh. Dia macam kita rasa nak muntah, kita rasa royal, kita rasa pening sangat. Langsung tak boleh? Memang tak masak semua tak ada. Masak pun tak? Tidak, memang beli aja. Berapa lama? 10 tahun. 10 tahun? Hari-hari makan wow? Mesti. Raya pun kita akan cari siapa yang boleh masak. Biasanya suruh saudara mara lah masakkan. Lepas tu kita ambil lah untuk raya. Sampai macam tu. Lebih kurang 10 tahun ni? Ya. Yang astagfirullahaladzim. Akak minta maaf tanya, kalau urusan kerja rumah macam mana? Maksudnya macam kemas rumah ke, bersihkan rumah ke, macam mana buat tu? Itu semua memang bergantung pada suaminya. Bagi tepukan untuk suami Sali. So hari pertama akak buat Serajem, apa rasa akak waktu hari pertama tu? Masa tu kita tak rasa sangat lagi lah. Lepas tu kita sakit tak? Adalah tak selesa belakang, biasalah kan. Buat rawatan ni sebab akak dah biasa dah masuk hospital kan. Faham. Setiap bulan masuk hospital lagi sakit benda tu. Cocok sampai bengkak kan. Kiranya kalau duduk kat hospital tu lagi sakit lah daripada Serajem tu ya? Lagi sakit. Lepas tu yang abang hari pertama macam mana pula akak tengok? First dia kata ada lagi sakit. Lepas tu kita ulang lagi. Lepas tu lama tu macam kurang sikit kan. Kurang sikit. Ada perubahan lah. Sebulan lebih kurang 2 ke 3 kali je akak cuba. Sebenarnya kalau ikutkan perkiraan hari, berapa kali akak cuba Serajem sebelum buat keputusan untuk pakai dekat rumah tu? 6, 7, 8, 9. Sebulan lebih kurang 3 hari. Lebih kurang belas-belas hari lah. Belas-belas hari ya. Akak, kita tengok akak muda lagi. Fizikalnya nampak macam masih kuat kan. Lepas tu abang pun muda lagi. Untuk nak kerja pun masih kuat. Cuma kadang-kadang sebab kerja angkat berat, sakit kaki. Tapi apa yang membuatkan seawal usia 40-an ni akak dengan abang buat keputusan untuk adakan Serajem ni dekat rumah? Walaupun pada awalnya akak cakap nak cari mesin urut ataupun kerusi urut yang bajet sebenarnya tak besar. Dan saya rasa bila akak nak beli alat rawatan Serajem ni, dia punya costing mestinya lebih besar daripada bajet akak yang pada awal ni kan. Betul. Tapi kenapa akak buat keputusan untuk akak nak adakan Serajem dekat rumah? Sebab bila kita orang dah try sebulan 2 bulan tu, akak dah boleh, dah tak macam dulu, dah boleh masak. Dah boleh masak? Dah boleh masak? Selepas 10 tahun tak masak? Ya. Bang, sedap akak masak? Mestilah sedap kan bang kan? 10 tahun tak merasa tu? Waktu malam tu dah boleh masak. Macam anak balik sekolah, kita dah boleh masak. Macam dah tak ada, terbaring je, dah boleh lah buat kerja sikit-sikit. Dulu saya naik kursi roda lagi. Dia punya tak larat tu, sampai naik kursi roda. Ni dah tak ada lah. Alhamdulillah. Lepas tu, sekali tu kita orang cuti. Dalam lama kat datang sini kan. Lepas tu akan naik kursi roda balik. Saya ingat masa tu akak naik kerusi roda balik, masa tu dah tak larat nak jalan balik. Itu bukan pertama kali naik kerusi roda tu, dah selalu dah naik. Tapi adakah disebabkan tu akak dengan abang buat keputusan untuk adakan Serajem dekat rumah? Lepas tu fikir kan, kalau tak ada, kita perlu kan benda tu. Sebab kita dah guna, kita dah rasa badan kita okey tau. Jadi memang perlu. Lebih perlu daripada periuk nasi tau. Nampak? Lebih perlu daripada periuk nasi. Sebab ada periuk nasi dekat rumah 10 tahun tak masak. Kenapa? Sebab tak sihat kan? So rasa-rasa Serajem ni lagi perlu daripada periuk nasi dekat rumah tu. Akak nak bawa balik Serajem tu, akak jual periuk nasi tu ke? Tak lah. Tak, akak jual emas. Akak jual emas nak beli Serajem? Betul. Sebab kita memang ada simpan sikit lah emas tu. Jadi macam daripada tak sihat, ada emas pun tak guna kalau tak sihat. Bila kita tak sihat, kita boleh buat apa? Lagi better kita laburkan duit kita, beli yang perlu untuk kita. Hari-hari pakai kan. Minta maaf tanya, tak menyesal ke jual barang kemas ataupun emas perhiasan tu untuk adakan Serajem? Langsung tak. Langsung tak? Tak. Tepuk! Dan dulunya sebulan 2 kali 3 kali je dapat datang Serajem. Sekarang macam mana? Sekarang hari-hari lah. Sekarang hari-hari guna dekat hari-hari rumah. Guna. Alhamdulillah. Nasihat akak, kita kalau tak sihat, kita ada emas ke, kita ada harta, semua tak guna.
Kita duduk je, kita terbaring je kan. Tapi kalau kita sihat, semua jadi berguna. Harta ataupun sebarang kemewahan yang kita ada tu, dia hanya sementara dan dia hanya seronok pakai bila dah sihat. Betul lah. Kan? Ada antara orang-orang depan kita ni yang mungkin dah putus asa, tak nak guna sebab sakit. Sebab Serajam ni untuk nak guna, bila sedap tu mungkin ramai yang suka, bila sakit tu ramai yang putus asa. Apa yang akan nak nasihatkan untuk mereka? Kalau nak sihat, mesti nak kena ada sakit sikit lah. Memang macam tu. Dia tak ada nasihat, dapat sedap tak ada. Jadi kita kena tahan sikit lah. Tak ada sakit sangat pun. Kalau masuk hospital lagi sakit. Kena cucuk hari-hari. Betul. Hari-hari ambil darah. Lagi sakit. Nak mana? Nak masuk hospital kan? Nak sakit sikit je. Terima kasih pada cikgu semua yang tolong bantu kami kan. Sepanjang kami tak boleh lagi tu, sempat bagi layanan yang baik. Dan terima kasih lah datang pasang semua.